Lepas tu Allah kata lagi pada dunia, ya dunia, man khadamaki. Dunia, siapa sibuk dengan kamu, pagi, petang, tinggal, amalan-amalan agama dia tinggal, bini dia tinggal, anak tinggal, dia sibuk dengan dunia hak dia. Wahai dunia, man khadamaki, siapa sibuk dengan kamu, fastakhdimi, mengambillah dia jadi hamba bagi kamu. Kita tak kesne. Lepas tu Allah suruh Nabi kata dalam hadis, man kanatid dunya hammahu, siapa dia jadi dunia sebagai hemah dia, pagi petang fikir dunia, belum subuh lagi fikir dah, subuh lepas dah, isyak tak ada fikir dunia dah. Nah, bimbang takut susah, takut tak boleh makan, fikir dunia. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Nabi kata Allah ambil apa saja hak nak jadi hak dia, hak Allah tulis malam nisfu Syaban, dia nak boleh banyak mana rezeki dia. Oleh kerana dia fikir dunia, hemah dunia, maka Allah ambil mari letak, Allah cicir dunia hak dia jadi hancur. Lepas tu Allah tabur, bui dia pergi cari sendiri, tak boleh nak cari dah sini, dia kena pergi cari lain-lain tempat. Nah, lepas tu Allah suruh Nabi kata lagi, nah, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Nah, Nabi kata Allah ambil ibu sesok, letak atas mata dia, pun jadi sesok. Oleh kerana dia sesok itulah dia cari siang dan malam, tak biasa cukup. Sedangkan dia tak akan dapat apa hak dia cari. Nabi sebut, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tak akan dapat, tak akan boleh dunia hak dia cari walaupun banyak, tambah masa, pagi, petang, malam tambah masa, dia tak akan boleh illa ma kutiba lahu, melainkan apa yang Allah tetap tulis bagi dia banyak mana dia boleh